Jadi kalau katakan nak apa ni, tak nak terlibat dalam parti, okey je, saya okey je. Sebab apa? Kalaulah YB Rafizi ni meletak jawatan dalam daripada Kementerian Ekonomi, Menteri Ekonomi itu, saya rasa dia akan menjejaskan rakyat Malaysia as a whole. Sebab kalau dia tak masuk bertanding, tak ada kesan apa-apa pun untuk diri dia. Kan? Tak ada kesan apa-apa pada diri dia. Tapi kalau sekiranya dia berhenti, dia meletak jawatan sebagai menteri, ini satu apa ni, kesan yang buruk pada rakyat Malaysia. Ridwan, jatuh air muka PMX kalau RR tak bantu endgame ni. Nampak cacat cerita karut ni. Kita tunggu dan lihatlah. Macam mana perwakilan yang akan mengundi dipilih? Baik. Iqbal. Setiap perwakilan dipilih dan didaftarkan oleh ketua cabang ataupun calon ketua cabang. Dia ada portion dia masing-masing, ketua cabang dapat berapa, calon-calon yang bertanding dapat berapa. So saya bagi contoh mudah. Kalaulah ketua cabang boleh bawa dalam 20 orang. Dan calon-calon yang lain bawa 15 orang. Jadi maknanya dekat situlah pengundian tu akan berlaku. Perwakilan ni nantilah yang akan mengundi. Cuma persoalan dia, dalam keadaan ketua cabang dah terang-terang tulis, buat kenyataan media, dia akan mengundi siapa. Jadi perwakilan-perwakilan yang akan dia bawa ke Johor ni mestilah satu kepala dengan dia. Betul? Itu isu dia. Tak pernah lagi dibuat orang, ketua cabang buat satu kenyataan media sokong mana-mana calon. Belum pun lagi penamaan. Nampak tak? Ini memang kelakar sebenarnya. Dia orang terlalu gairah agaknya. Terlalu excited, dah tak boleh nak menyabar, tak boleh nak menahan. Sepatutnya paling tidak kau tunggulah penamaan calon. Kan? So dah terlalu excited. Dia tengok mungkin agaknya YB Rafizi cuti sebulan. Dia pun rasa YB Rafizi tak masuk tadi.